Assalamualaikum, hai semua. Saya Luqman Hanif bin Muhammad Audah, merupakan Timbalan Dekan FKE di UTHM. Kali ini saya akan menerangkan tentang program akademik baru di FKE, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik, Semikonduktor dan Reka Bentuk Litar Bersepadu dengan Kepujian, atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai Bachelor of Electronic Engineering, Semiconductor and Integrated Circuit Design with Honours. Program ini selama 4 tahun dan diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Pelajar-pelajar lepasan daripada diploma berpeluang untuk mendapatkan pengucuran kredit yang banyak. Program ini mempunyai beberapa subjek yang mendalam berkaitan dengan program semikonduktor dan juga reka bentuk litar bersepadu. Contohnya seperti Analog IC Design, MEMS Technology, Physical Design, Material and Characterization dan sebagainya. Yang mana subjek-subjek ini adalah selari dengan Hala Tuju Semiconductor Nasional NSS. Dari segi prospek kerjaya pula, pelajar-pelajar lepasan daripada program ini berpeluang untuk menjadi jurutera dalam pelbagai sektor yang berkaitan dengan semikonduktor dan juga IC design dengan gaji yang premium. Bidang semikonduktor di UTHM mempunyai Center of Excellence, iaitu Microelectronics and Nanotechnology Syamsuddin Research Center, yang mana core research adalah berkaitan dengan IC Design and Simulation, Intelligent and Connected Systems dan pelbagai lagi. Dan di sini adalah sebahagian daripada peralatan yang terdapat di Main SRC UTHM. Jadi jika anda berminat untuk sambung pengajian dalam program ini, jom masuk FKE.